Oh, aku tanya dah dekat AI, kata ni lah jawapannya, koma semua ni tak betul, kata Dia dah pegang jadi prinsip. Kita ni, kita boleh guna atau tidak jawapan-jawapan yang diberikan oleh AI atau ChatGPT dan seumpamanya. Dia macam ni lah. Nak kata macam mana, kita boleh menjadikan maklumat yang ada itu sebagai panduan. Namun untuk kita nak gunakan dia sebagai pegangan kita, dia perlu disahkan oleh individu yang punya autoriti. Pergi jumpa ustaz, katanya betul ke tidak. Sebab apa, nanti kita akan keliru. ChatGPT punya jawapan kadang-kadang terlalu umum. Contoh saya bagi macam ni. Kadang-kadang tak menepati kehendak seperti mana yang kita hendak. Macam saya tanya ke ChatGPT tentang soalan bagaimana kita nak mengenal Allah. Apa itu maknanya ilmu akidah atau ilmu tauhid? Ini pengalaman saya bertanya kepada AI. Dan dia bagi jawapan, untuk mengenal Allah itu mesti kita belajar dan menguasai ilmu uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Contohlah kan. Betul ke salah jawapan tu? Lalu dia jelaskan apa makna uluhiyah, apa makna rububiyah, apa makna asma' wa sifat. Penerangan cuma betul. Penerangan mengikut penerangan betul, tapi amalan di negeri Perak yang kita amalkan negeri Perak, kita tak benarkan fahaman uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat ini berkembang di negeri kita. Kerana akidah, pegangan mazhab akidah kita ialah ahli sunnah wal jamaah, mengikut mazhab Asy'ariyah, Abu Musa Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ini dua ikutan mazhab akidah kita di negeri Perak. Yang lain kita tak benarkan. Jadi bila orang tanya soalan, keluar jawapan yang apa itu, dia merasa itulah pegangan kita di sini. Lalu dikembangkan, contohnya lah kan, kita kabur. Dan lebih buruk lagi apabila dia menyalahkan orang lain. Oh, aku tanya dah dekat AI, kata ni lah jawapannya, koma semua ni tak betul, kata dia dah pegang jadi prinsip. Dia jadi prinsip hidup dia. Dia tak tahu bahawa di sana ada pandangan yang kita gunakan dan dia adalah pegangan kita selama ini. Contohnya kalau fiqh itu mazhab Syafi'i. Kan? Dia kadang-kadang dia jawab tu dia tak nyatakan mazhab mana. Tiba-tiba bercanggah dengan amalan kita di negeri Perak. Dan lebih-lebih lagi kadang-kadang itu bersalahan dengan fatwa mufti yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Mufti.